Okey, bila kita sebut tentang Hari Kemerdekaan Malaysia kan, apa yang terlintas dalam fikiran kita? Biasanya mesti macam laungan Merdeka Tengku Abdul Rahman dekat Dataran Merdeka tu. Merdeka! Lepas tu rundingan dia dengan British di London. Home rule for Malaya is discussed in London between Federation leaders and Lepas the British tu government. selain beliau, nama-nama yang dikenang mestilah barisan Perdana Menteri daripada zaman Tengku Abdul Rahman sampailah sekarang kan. Mesti nama diorang ni disebut-sebut. Yelah, sebab mereka lah pemimpin yang membangunkan Malaysia selepas merdeka kan. Lepas tu berarakan di Dataran Merdeka. Lepas tu adalah menari-menari sikit kan. Merdeka, ada tarian kebudayaan, tarian tondram lah. Tapi jaranglah waktu Hari Merdeka kita sebut-sebut ataupun kita kenang sebahagian para pejuang kita. Pelik tak kenapa kan? Kita kenal mereka ni, kita belajar je dalam subjek sejarah dekat sekolah dulu kan. Tapi kalau Hari Kemerdekaan setiap tahun, jaranglah kita nak kenang mereka ni. Kalau ada pun dalam artikel, dalam surat khabar. So generasi Z, Y dan yang baru-baru ni tak kenal diorang. Padahal mereka ni lah berjuang bermati-matian menentang penjajah. Dan mereka juga yang menyedarkan umat Melayu Islam untuk bangkit bersatu menuntut kebebasan. Siapa mereka ni? Mereka ni adalah agamawan dan ulama. Tanah Melayu kita ni sejak dari pertama kali dijajah, orang yang memimpin penentangan penjajahan ramainya dari kalangan agamawan dan ulama. Ya ke? Islamik sangat kau ni. Bukan semua pejuang negara tu ulama. Kau agak-agak lah kan? Yelah, betul lah tu. Saya tak katalah semua, tapi ramai. Jadi dalam video kali ni, saya akan buktikan kepada anda untuk menunjukkan ramainya pejuang negara kita dari kalangan tokoh-tokoh agama dan juga ulama. Korang tak percaya? Okay, jom saya ceritakan kepada anda. Okay, kita mulakan dengan Melaka. Sewaktu pertama kali Melaka diceroboh oleh Portugis, selain Sultan Mahmud dan Sultan Ahmad, ada seorang tokoh peranannya sangat besar dalam perang menentang Portugis. Tapi kan, nama dia jaranglah disebut, iaitu beliau adalah Maulana Sadar Jahan. Beliau adalah seorang ulama dan penasihat Sultan Melaka ketika itu. Tapi yang menariknya, dia ni bukan berbangsa Melayu tau, tetapi seorang yang berbangsa Arab yang berasal daripada Jeddah, Mekah lah. Atas kesedaran hukum wajib berjihad mempertahankan negara Islam, diturun ke medan perang untuk menentang Portugis. Dan kisah yang lain, pada abad ke-18 pula, di Kedah, sewaktu Kedah diserang Siam Perut Hijau, ada ramai ulama yang turut serta dalam medan perang bersama kerajaan Kedah untuk menentang pencerobohan Siam. Antara yang masyhur adalah Syekh Abdul Samad Al-Falambani. Kau kenal kan? Kalau budak pondok ramailah kenal beliau ni. Kitab yang dia paling famous sampailah sekarang yang dicetak atau dibaca adalah Hidayatus Salikin dan Sayrus Salikin. Kau mesti dengar kan? Kau dengar, komen kat bawah. Tak silap saya, kitab-kitab ni semua kitab tasawuf lah. Tapi ada satu kitab ni yang jarang orang ceritakan. Dan kitab tu cerita tentang seruan jihad melawan penjajah. Tajuk kitab dia panjang lah. Saya cuba sebut lah. Nasihatul Muslimin wa Tazkiratul Mu'minin fi Fadail Jihad fi Sabilillah wa Karamatul Mujtahid fi Sabilillah. Satu nafas je. Sah.
Waktu itu kitab ini tersebar ke seluruh Nusantara yang kemudiannya menjadikan ia manual untuk kebangkitan jihad di tanah Melayu ketika itu. Dahsyat kan tuan-tuan? Kita jarang dengar benda-benda ni. Seterusnya di Perak kita ada Datuk Mahathir Lela. Kejap, dia ni ulama ke? Dia kan pembesar Perak je, kalau kita kenal kan? Betul, dia ni pembesar Perak. Tapi apa yang jarang kita dengar dan jarang kita tahu, jawatan dia sebagai pembesar Perak tu adalah sebagai seorang mufti. Kalau jawatan seorang mufti, dah tentulah orang yang faham tentang agama kan. Dikatakan beliau ni adalah mufti atau timbalan mufti Perak waktu zaman British mula-mula jajah Perak dulu. Macam yang kita tahu, beliaulah yang mengetuai misi pembunuhan residen British di Perak, J.W.W. Birch. Tak cukup dengan Perak, British nak negeri utara dan juga pantai timur pula. Pada tahun 1909, perjanjian Pangkor secara rasminya Siampas Button kuasanya di negeri utara dan juga pantai timur kepada British. Waktu ni lah munculnya pahlawan Mat Kilau tu, yang korang tengok dekat panggung wayang yang box office tu. Inilah Marvel Tanah Melayu. Mat Kilau ayahnya Tok Gajah atau Imam Rasul, dan Datuk Bahaman berjuang menentang campur tangan British di Pahang. Berkat perjuangan mereka ni, kalau nak tahu, Pahanglah antara negeri yang paling susah British nak kuasai sebenarnya. Di Kelantan pula terkenal dengan perjuangan Tok Janggut atau Haji Mat Hassan yang memimpin Perang Pasir Putih 1915. British berjaya menang, pasukan Tok Janggut kalah dan beliau syahid. Dikatakan jasadnya digantung terbalik untuk mematikan semangat rakyat Kelantan ketika itu. Tapi perjuangan Tok Janggut menjadi simbol kebangkitan rakyat Kelantan. Dan selepas itu bangkit Tok Kenali daripada Kelantan juga. Bezanya dia tak memimpin peperangan. Beliau mendidik generasi baru untuk tanamkan kesedaran politik Islam melalui jaringan pondok. Dari situlah lahirnya pemimpin-pemimpin Islam yang berani. Seterusnya, Terengganu. Kalau nak tahu, Terengganu adalah negeri Melayu yang terakhir yang dijajah oleh British. Pada hujung tahun 1902, British baru boleh menguasai Terengganu ni. Maksudnya lambat dah tuan-tuan. Antara tokoh pejuang Terengganu yang terkenal adalah Tok Kupaloh dan Haji Abdul Rahman Limbong. Tok Kupaloh ni, beliau ni bukan sekadar ulama, tapi juga merangkap ahli majlis mesyuarat negeri zaman Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Beliau juga adalah anak didik Tok Kupaloh. Sewaktu pemberontakan di Pahang, kita ada Datuk Bahaman, Gajah dan anaknya Mat Kilau ada berlindung sementara di Terengganu. Tok Kupaloh lah yang bagi perlindungan kat mereka ni. Lepas itu, beliau kumpulkan 200 orang pejuang daripada Terengganu, Kelantan untuk bantu para pejuang Pahang menyerang British. Itu pasal lah Pahang ni susah British nak kuasai, sebab ada bantuan daripada negeri-negeri lain. Anak muridnya pula, Haji Abdul Rahman Limbong pun sama juga seorang ulama. Pada tahun 1928, beliau cetuskan satu pemberontakan terhadap British yang namanya Pemberontakan Tani. Beliau menentang rampasan tanah adat serta pelaksanaan undang-undang baru British dan juga cukai-cukai British yang sangat mahal ketika itu. Tu ni siapa perkenakan cukai kena lawan tau. Sekarang tiba kan. Jangan marah tuan-tuan. Padahal kerajaan Kesultanan Terengganu sendiri tak ada pun mengambil hasil ataupun cukai yang banyak kepada rakyatnya. Ini kan tiba-tiba orang asing British dah mana-mana kan. Kau datang mengaku berkuasa, sesuka hati je kau kutip cukai baru. Kau siapa? Kalau semasa awal penjajahan British, perjuangan bangsa dan ulama gunakan strategi senjata dan peperangan. Masuk ke tahun 1930-an, perlahan-lahan perjuangan berubah bentuk ketika itu. Dari jihad bersenjata kepada gerakan politik. Dan macam mana boleh berubah bentuk? Sebabnya, waktu itu, dunia dilanda dengan gelombang kemerdekaan. Semua negara ingin bebas daripada penjajahan. Perang Dunia Kedua baru sahaja tamat. Kuasa-kuasa kolonial banyak yang mula lemah akibat peperangan. Jadi, negara-negara jajahan satu dunia mengambil peluang ini untuk menuntut kemerdekaan. Penuntut-penuntut Melayu Islam yang belajar dari luar negara, contohnya daripada Mesir, Makkah, Pakistan dan juga India,
Balik sahaja mereka ni ke tanah Melayu, mereka bersemangat membawa kesedaran kemerdekaan. Berita-berita dunia, idea-idea penyatuan serta kesedaran umat, seruan kemerdekaan, semuanya disebarkan melalui cetakan akhbar dan juga majalah dan juga risalah-risalah. Syed Sheikh Al-Hadi dan Sheikh Tahir Jalaluddin Za'ba, mereka antara yang berjuang dengan pena dan juga tulisan yang membangkitkan kesedaran kemerdekaan. Bila masing-masing dah sedar yang kita kena bersatu untuk merdeka, mereka pun tubuhkan persatuan-persatuan dan juga parti-parti politik. Dr. Burhanuddin Al-Helmi awalnya gunakan platform parti PKMM. Beliau bawa idea gabungan Islam dan nasionalisme sebagai dasar kesatuan umat Melayu. Ustaz Abu Bakar Al-Bakir pula bersama-sama para ulama di Gunung Semanggul, Perak telah menubuhkan parti Islam pertama di tanah Melayu, iaitu Hizbul Muslimin. Mahat Aya Al-Sharif Gunung Semanggul tu, dulu sekolah saya dah tu. Parti-parti politik Melayu semuanya bersepakat untuk desak British bagi memperoleh kemerdekaan. Malangnya, desakan dan tuntutan tersebut dianggap sebagai ancaman bagi kuasa British. Gerakan Islam dan nasionalisme macam PKMM ini dianggap berbahaya. Kesannya, pada tahun 1948, British umumkan darurat Malaya. Katanya darurat itu sebagai nak menghalang kejahatan komunis. Kau boleh tengoklah video saya yang sebelum ni. Tapi sebenarnya darurat tu bukan untuk komunis je. Darurat itu dibuat untuk mengharamkan semua jenis parti dan persatuan yang menentang keras British. Tak kisahlah kau di komunis ke, API, API ke, AWAS ke, PKMM ke, Hizbul Muslimin ke, semua diharamkan. Pemimpin-pemimpin rakyat ramai yang ditangkap ketika itu. Tapi perjuangan takkan mati, tuan-tuan. Tapi yang tak ditangkap ramai yang masuk ke dalam UMNO. Mereka gunakan platform UMNO untuk teruskan perjuangan. Mereka desak pula pemimpin UMNO untuk menuntut kemerdekaan. Pemimpin UMNO yang sebelumnya berlembut dengan British akhirnya mula tunjukkan keberanian untuk menuntut kemerdekaan. Jadi, pemimpin UMNO yang kita nampak semangat nasionalisme tu, mereka tu semuanya hasil dari desakan ahli-ahli bawah ataupun ahli baru dari parti politik yang diharamkan oleh British. Kalau korang tak percaya, korang boleh baca buku ni. Di sini banyak cerita sejarah realiti apa yang berlaku sebelum merdeka. Okay, sambung. Semua tokoh-tokoh yang saya sebut tadi tu sebenarnya kita dah kenal dah sebenarnya. Kita pun dah tahu mereka ni adalah ulama dan juga agamawan. Kita dah belajar dulu kat sekolah kan. Tapi pernah tak kita terfikir kenapa perjuangan kemerdekaan ni ramai dari kalangan ulama dan juga agamawan? Apa yang ada pada ulama dan juga agamawan ni sampaikan penduduk kampung pun sanggup ikut untuk turut melawan penjajah. Okay, macam dalam cerita Mat Kilau tu, sama juga macam perang Pasir Putih di Kelantan, pemberontakan Tani kat Ganu tu. Orang kampung ni senjata dia bukanlah hebat mana pun, keris dan juga parang je. Kalau yang tak ada senjata tu, mereka guna cangkul dan juga kayu je agaknya lah kan. Tapi mereka berani serang tentera penjajah yang lengkap bersenjata canggih ketika itu. Jawapan kepada persoalan ini terletak pada ajaran Islam itu sendiri yang dipegang oleh ulama dan juga agamawan. Islam ajarkan hak dan keadilan mesti ditegakkan dan kezaliman mesti ditentang. Ulama yang sebenarnya bukan semata-mata mengajarkan ilmu sahaja. Mereka praktikkan apa yang mereka belajar dan mengajarkannya. Mereka adalah orang yang amanah dengan ilmu. Keberanian orang kampung tu datangnya dari didikan Islam yang diajarkan oleh ulama. Contohnya macam Syekh Abdul Samad Al-Falambani, Tokku Paloh, kitab tasawuf yang mereka tulis bukan semata-mata pasal zikir, pasal bersuluk sahaja tuan-tuan. Mereka kaitkan ilmu tasawuf dengan kewajipan jihad menentang kezaliman penjajah. Orang yang tak berjihad tak cukup tasawufnya. Para ulama ini tak berhenti pada perbincangan masalah khilaf yang merugikan umat Islam.
Mereka tahu apa yang perlu diutamakan waktu itu. Ulama dan agamawan bukan sekadar mengajar tuan-tuan, tapi merekalah yang menggerakkan revolusi hak, keadilan dan juga kebenaran. Tapi kan ramai yang kata mereka ni berjuang untuk mempertahankan adat dan juga raja je. Bukan atas nama Islam pun kan. Dia macam ni. Adat yang dimaksudkan ulama tu sebenarnya adat undang-undang Islam. Dikatakan adat sebab undang-undang tu dah sebati dengan kebiasaan orang-orang Melayu. Mempertahankan raja pula bermaksud mempertahankan kuasa orang Islam. Dah negeri orang Islam kan? Kenapa nak kena diperintah oleh orang asing yang tiba-tiba mengaku tuan di tanah kita kan? Kalau ada yang tanya, sesuai lagi ke kita nak angkat ulama ni sebagai pejuang kemerdekaan? Yelah, Malaysia kan dah maju, kan dah moden. Malaysia kan sebenarnya dah jadi berbilang bangsa. Ada China, India, Borneo lagi kan, dan banyak etnik lagi. Mereka pun ada pejuang mereka kan. Kalau angkat ulama, nanti tak kata resis lah pula. Jawapannya, ya, tetap juga sesuai. Apa yang salahnya dengan memperjuangkan tanah air mereka? Perjuangan pembebasan dari kezaliman ini tak kiralah bangsa ataupun agama, para ulama atau dan agamawan tu, mereka perjuangkan hak tanah air, keadilan, kemerdekaan kita semua dari dijadikan hamba kepada kolonial. Kalau ada yang kata resis, hakikatnya bangsa Melayu lah yang paling tak resis. Sejak dari zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, bangsa lain tak pernah dihalang untuk berurus niaga di Pelabuhan Melaka. Langsung tak ada isu. Elok je. Kalau tak adalah perarakan macam Baba Nyonya tu dan ramai lagi lah kan. Ramai fikir perjuangan kemerdekaan hanya bermula dengan parti politik nasionalisme sekular. Tapi kalau kita selak sejarah balik, kita boleh nampak yang sebenarnya perjuangan bermula daripada masjid, madrasah dan juga pondok-pondok. Tempat yang mengajar nilai Islam, tempat yang mengajar kesatuan dan juga mengangkat keadilan dan menentang kezaliman. Ironiknya, bila kita sambut merdeka, kita lebih mengangkat jarah rundingan politik. Nama-nama ulama yang syahid, yang dipenjarakan kerana mempertahankan tanah air jarang disebut. Seolah-olah perjuangan mereka dipadam daripada naratif rasmi. Padahal, tanpa mereka, kesedaran menentang penjajah mungkin tidak akan lahir. Kita mungkin lebih suka hari kemerdekaan yang lebih warna-warni, ceria berbanding menghayati perjuangan para ulama. Kita tak berterima kasih kepada mereka. Kita tak meneruskan perjuangan membina negara dengan Islam. Dan bila kita faham cerita ulama dan kemerdekaan ni, kita akan sedar yang kemerdekaan ini bukan semata-mata hasil rundingan dan juga tanda tangan. Perjalanan menuju kemerdekaan kita dari zaman Portugis, Belanda, British sehingga Jepun adalah perjuangan panjang dari hasil darah, air mata dan doa para ulama. Jadi, next time lah kalau kita nak sambut merdeka, kita dah tahu dah kita nak berucap terima kasih pada siapa kan? Sudah tibanya masa untuk kita sebutkan nama-nama yang semakin dilupakan. Untuk penonton yang beragama Islam, saya nak kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk para pejuang agama, bangsa dan juga tanah air kita ini. Al-Fatihah. Jadi kalau Indonesia kata diorang memperjuangkan merdeka sebab tumpahan darah lah apa kan, Malaysia, tanah Melayu pun sama juga tuan-tuan. Kita dah ramai kehilangan para pejuang, para ulama. Diorang berjuang bukan sekadar dengan pen tuan-tuan, diorang berjuang dengan senjata, diorang bermatian, digantung, dihukum, dipenjara. Yang tak disebut yang kita sama je tuan-tuan, dizalim je, penjajah ni tuan-tuan. Sabar. So, pada anda yang pertama kali tonton video saya ni, kalau anda suka tentang sejarah dan juga geopolitik dan juga isu semasa, saya minta anda support saya di channel saya ni untuk saya buat banyak lagi konten-konten seperti ini yang membuka minda dan juga meningkatkan jati diri kita sebagai seorang Melayu Islam dan juga sebagai rakyat yang baiklah. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi next video akan datang. Bye. Baca buku sejarah. Maka tersebutlah kisah tuan-tuan. British cabut lari, lalu